Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada subscriber aku yang beragama Islam. Jadi, sempena hari yang special ni, aku nak buka barang yang special. Kalau kau tahu aku nak buka apa, jom tengok video ni sampai habis, okey? Hola, bersama aku lagi ni, dah cakap Josli, apa khabar semua? Okey, macam yang aku cakap tadi, hari ni adalah hari yang special iaitu Aidiladha. Jadi aku nak ucapkan selamat Hari Raya lagi sekali. Dan sempena Hari Raya ni, aku ada produk yang tak adalah agak special. Tapi produk ni, kalau kau tengok daripada awal sampai sekarang, kau mesti tahu. Aku mempunyai satu lagi tujuan aku, iaitu untuk mendapatkan 2 kad yang sangat penting untuk completekan collection aku, iaitu Vista. Kalau Vista ni, kalau aku cakap, mesti korang tahu set ni adalah daripada set era Sword and Shield, iaitu kita nak buka Crown Zenith lagi. Sebelum ni aku dah cakap aku buka ETB yang terakhir untuk Crown Zenith, tapi aku baru perasan aku ada lagi 3 tin yang aku belum buka, iaitu untuk set Crown Zenith ni, iaitu dipanggil sebagai Crown Zenith tin tin dah silap aku. Sebelum ni aku ada buka yang kecil punya, yang ni adalah yang panjang punya. Biasa yang panjang ni ada 5 booster pack, yang pendek tu ada 4 saja. Jadi tin pertama kita akan buka 3 tin. Tin pertama ni kita ada Articuno, favorite aku, Articuno Curious Bird. Lepas tu kita ada Galileo Zapdos. Promo card dia ni pun sekarang ni agak tinggi. Tak silap aku, tin dia pun harga dah tinggi sekarang, tak sama macam dulu. Dan terakhir kita ada Moltres. Okey, Moltres ni dia punya artwork dia sangat cantik. Lagi Moltres waktu Chilling Ray punya artwork memang sangat cantik. Okey, jadi kita ada ketiga-tiga tin ni yang untuk kita buka dan kita akan buat battle. Nanti korang boleh pilih team. Ini adalah episod tak silap aku 397. Sebelum 396 di mana aku buka, tak silap aku, Accident Heroes. Lepas 397 ni ada 398 dan 399, kita akan buka produk lagi special. Nanti kau akan tengok. Dan sebenarnya sebelum aku rekod video ni, aku dah buka set tu. Hit dia cukup cantik, tapi tak dapat apa yang aku nak lah sebenarnya. Dan kita ada lagi satu episod nanti yang tu aku akan fikirkan konten apa kita buat, konten Beyblade ataupun konten buka pack. Okey, jadi kita ada 3 pack ni. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe korang, walaupun aku dah nak nak akhirkan karier aku sebagai YouTuber. Dan jangan lupa share dekat korang, okey? Jadi jom kita buka. Ni dia Crown Zenith tin, okey? Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka 3 tin Crown Zenith okey. Di mana kita ada Articuno, Zapdos dan Moltres, okey. Korang boleh pilih tim, kau nak tim Articuno, Zapdos dan Moltres, okey. Jadi sekarang ni aku nak korang tunggu sebentar. Aku nak buka ketiga-tiga tin ni supaya mudah nanti untuk kita susun pack sebab aku tak nak video ni jadi lama. Jadi aku nak korang tunggu sebentar. Okey, kita dah buka ketiga-tiga tin ni. Jadi ni adalah tim Articuno. Belah kanan ni tim Articuno. Belah kanan tim Articuno, sini Zapdos dan sini Moltres. Sebab aku biarkan kad tu dalam tin ni, dia lebih terselamat lah sebenarnya. Aku malas nak keluarkan sebab aku pun dah ada dalam binder aku je. Aku simpankan biar ada di dalam tin saja. Jadi sekarang ni aku akan mulakan daripada tim Articuno. Tim aku sendiri, aku memang peminat Articuno. Macam korang tahu, aku memang peminat Articuno. Tapi dalam set ni tak ada Articuno. Kita nak cari 2 kad, iaitu Zamazenta dan Charizard Vista biasa saja. Okey. Jadi tanpa masa, jom kita buka pack pertama kita. Kita tengok, pack ni dia agak kualiti masih bagus lagi daripada kita buka ETB itu. Sedangkan dia ni aku dah beli pada tahun awal-awal dia keluar dulu, tahun 2023, agak lama. Jadi era ni adalah era Sword and Shield terakhir. Jadi kita akan buat 4 kad belakang lah, okey. Okey, kita akan mulakan pack pertama kita, iaitu Darkness Energy. Kita ada Soul Rock. Border dia pun border kuning, bukan border putih. Kalau border putih ni bermula daripada era Scarlet Violet, Mega Evolution dan mungkin set-set yang seterusnya.
Untuk set-set Sun Moon dan ni semua border warna kuning. Okay, Bidoof, Ocean, tak dapat Elmoga River Solo dan Snorlax biasa sahaja. Nampaknya pack pertama daripada tim RT kuno, tim aku tak ada apa-apa. Kita teruskan pack nombor 2 dia punya pack dia berkualiti lagi So hari tu dia dah jadi macam, mungkin sebab yang tu aku beli masa waktu mula dia keluar maksudnya fresh lagi daripada Pokemon Center, Pokemon Factory. Jadi sebab tu dia plastik dia agak lama. Yang macam ni dia mungkin baru sedikit lah, mungkin dia punya print dia tu baru lagi. Bidoof, kita ada Koffing, kita ada Purloin, Dark Wool River Solo dan Scizor sahaja. Pun tak ada, pack nombor 2 tak ada apa-apa. Okay, biasa dalam tin-tin ni memang risiko, kita beli harga agak mahal tapi tak ada apa-apa. Kalau ETB tu dia mungkin ada confirm kau dapat Vista Illustration Rare ke apa macam tu lah, lebih kurang Okay, kau cut lagi. Kita ada 4 card di belakang muka depan. Kita mulakan dengan Energy Energy, Bishop, Graveler, Pokemon Catcher, Energy Royal, Shinx, kita ada Lola Vista, kita ada Ilmolga, kita ada Love This. Kita dapat Raihan, aku dah pernah dapat sebenarnya Raihan ni. Dan yang Mega, sekarang aku ada double Raihan bukan Raihan Rabbani tu Belakang dia ada Rotom. Okay, Raihan macam illustration rare juga dah ni Slip ni kecil, mana slip besar aku? Ni slip besar. Kita dapat satu hit daripada tim RT kuno. Dia panggil trainer, dia Galarian Gallery. Dan kita teruskan pack yang seterusnya. Sebab dia satu tin ada 5 pack sahaja. Okay, kita tak tahu kita berpeluang dapat apa untuk dalam tin kali ni. Macam ni kita dapat satu hit yang besar jugalah sebenarnya. Lost Vacuum, kita ada Luxio, kita ada Metang, kita ada Starly, Scyther, kita Pokeball, Yungus, Cherby. Kita dapat Solrock Trainer Gallery lagi. Dan kita dapat Tapu Lele. Dapat Solrock. Yang ni dah ada kena combinekan kat dia. Okay, 2 hit untuk tim RT kuno. Kita teruskan pack terakhir. Agak ketat juga pack dia ni. Okay, card 4 kad, 1, 2, 3, 4 4 kad dari belakang ke depan. Dan kita mulakan dengan Energy, Giraffe, Pichurchin, Great Ball, Snorunt, Rockruff, Tangela, Baltoy, Galarian ada tak sesuatu. Kita dapat Reverse Energy dan macam ketat ni kan, ada sesuatu tak ada. Kita dapat Reverse Energy saja. Nampaknya 2 hit dekat tim ni. 2 energy ni kita tak kira dia sebagai hit. Okay, tapi kita ada ni 3 hit total. 2 lah, 3 ke 2. Okay, jadi kita teruskan Galarian Zapdos. Siapa tahan tim Galarian Zapdos. Okay, boleh ni. Aku cuma nak 2 Vista saja. Dapat 1 sama Zenta pun tak apalah kan. Tapi aku tak tahu, kad tu kad yang murah tapi susah nak melekat dekat aku. Aku pun tak faham benda tu Okay, kita ada Energy, Pichurchin, Pokemon Catcher, Bishop. Okay, Galarian Mine, Mr. Mine, Potions, Bidoof, kita ada Pawniard, kita ada Yanma. Hui, apa asal semua Raihan? 3 dah Raihan aku dapat. Suka betul Raihan ni dengan aku. Mungkin dia nak aku nyanyi lagu nasyid kot. Raihan yang sama Jangan dapat Solrock juga aku tak tahulah. Semua Raihan kita dapat. Okay, code card. Maksudnya Raihan dah menghantui aku. Alamak, ni macam terbalik sikit. Kita ada Vista, Lyron, Rainsino, Loom, Rubin, Purloin, Salandit. Kita ada Bidoof, Koffing. Kita dapat Bidoof, Trainer Gallery dan Raihan. Raihan lagi yang ada signature Kita sleeve Raihan ni. Dan kita sleeve je Bidoof ni. Banyak pula Raihan ni keluar. Aku punya set ni mungkin memang kumpulan Raihan kot. Kalau kumpulan Rabbani mungkin boleh dapat lain. Okay, kita teruskan pack yang seterusnya. 2 hit juga.
Dua-dua ada IR Trainer Gallery IR pula, sorry. Trainer Gallery Electric, Skin Carrier, Giraffe. Kita ada Energy Surge, Splendid, Odish, Coughing, Sangka Buruk, Hoppa Reverse. Oh, kita dapat Kyogre V sahaja. Dia punya melekat tu macam kita dapat sesuatu yang best okay. Kita teruskan kepada lagi 2 pack yang terakhir. Kita tengok pack yang 2 terakhir ni macam mana. Code card macam biasa 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada Energy, Friend in Iswin, Carvine, Lost Vacuum, Pancham, Shinx, Wooloo. Kita ada Helltile, Scrub. Kita ada Giraffe, Reverse dan Lycanroc. Nampaknya tak ada apa. Kita cuma dah ada 3 hit dekat sini. Nampaknya macam mendahului adalah tim sini lah. Last pack. Last pack okay, daripada tim Galarian Zapdos. 4 card macam biasa. Tengok Energy, Graveler, Rakendi, Luxio, Pancham, Helioptile, Wooloo, Scrubs, Grabin, Freaking Shoe Reverse dan Snorlax. Tak ada apa-apa juga. Okay, nampaknya tim ni dapat 3. Tim yang mendahului adalah tim Zapdos. Ni 5 pack terakhir daripada tim Moltres. Okay, siapa tim Moltres? Tak tahulah. Okay, mungkin ada sesuatu ke tak. Aku ambil 4 card yang belakang, buka depan dan kita mulakan Energy, Ultra Ball, Giraffe, Pichurchin, Kricketot, Pawniard, Yanma, Elmoga, Love This, Elmoga Reverse pun tak ada apa lepat. Mungkin ni saja hit kita. Aku nak tengok Zamazenta dengan Charizard Vista tu tak dapat lagi. Okay, code card. Cuma 2 kad tu Vista biasa bukan Vista yang harga mahal tu, biasa je saja. Okay, kita ada Lyron, Odish, ada Coughing, Shankar dan Mr. Mime, Potion, Zacian Reverse Holo, Charizard V. Alamak, keluar Charizard V. Okay, bukan Vista, V sahaja. Aku nak Vista. Kau boleh search Vista tu sangat simple kat dia sebenarnya, tapi dia tak keluar lagi. Okay, pack yang seterusnya, pack yang nombor 3 Kita tak tahulah ada apa-apa ke tak. Code card macam biasa. 4 card. Energy, Luxio, Lost Vacuum, Electric, Coughing, Bidoof, Sangka, Mine, Chatot, Zero Reverse dan Tangrowth. Pun tak ada apa-apa. 2 pack terakhir. Kita tengok ada tak sesuatu. Lepas tu aku dah tak ada buka ke aku nak kena beli single. Tapi sekarang nak beli pack single pun dah mahal sekarang ni. Tak ada dah pack murah-murah dah sekarang ni Pack yang baru pun boleh cecah 60 ke 70 ringgit macam tu. Dulu belas-belas je. Okay, Splendid. Oh, kita dapat Radiant, Charjabug dan siapa nama, Luxury. Satu lagi hit daripada tim Moltres. Last pack daripada tim Moltres. Adakah sesuatu? Ataupun ini saja hit dia? Tak tahu. Tengok tapi macam ada hit tapi tak tahulah Aku tak tahu kenapa Vista terbalik. Okay, kau yang keluar rehan sudah lah. Dragon Shoot, Helltide, Scrubs, Grabin, Purloin, Splendid. Kita dapat Mew, Trainer Gallery dan Bede. Adalah hit Mew. Okay, baik up. Nampaknya tim yang menang adalah tim Moltres. Kedua adalah tim menang adalah tim Zapdos. Kemudian Moltres. Ketiga aku lah sekali lah. Tak apalah nak buat macam mana.
Kalau ikutkan hit yang kita dapat, kita dapat Friend Gallery ni ada ni. V ada 1, Guardian dan Raihan ya. Daripada 15 pack kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hit semua sekali. Jadi aku rasa itu sajalah video untuk hari ini. Dan aku ucapkan sekali selamat Hari Raya Aidiladha. Jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.